Ni kita makan apa? Makan ke minum ni? Minum aiskrim ni Nampak ni, dia ada asap ni, mahal ni. Oh. Macam mana nak sedut tak ada straw. Ni. Pakcik ni memang suka sarungan dulu, tak baca dulu. Assalamualaikum. Sekarang saya berada di Taman HL Dragon Fruit Eco Fun yang mana kita boleh lihat pokok-pokok naga Okey. Jadi kita jalan tu tengah panas ni, tak tahulah tengok pokok naga. Apa yang menarik, saya pernah datang ni 3 tahun lepas ke 2 tahun lepas. Tapi kita boleh tengok. Cuma kat sini kebaikan dia, kita boleh tengok kapal terbang landing. Ini adalah 3 jenis 4 jenis buah, variety buah naga. Kita ada red ruby, yellow king, honey white and pink ruby. Dari segi pokok semuanya lebih kurang semacam sama. Okey, dia buah naga ni, pokok naga ni dia spesies apa spesies kaktus Okey. Ini Sultanah Selangor, Tengku Masjid Selangor tanam pokok naga ni. Jadi pokok naga ni dia tanam, dia sandarkan pada tiang batu lah. Dia tak tiang kayu So dia punya akar dia melekat dekat tiang batu lah. So kat depan tu ada budak-budak sekolah datang. Ni saya sedang menikmati air naga. Air naga pula, air buah naga. Ni apa main ni? Suka ni. Okey, ni mercu tanda buah naga terbesar. Bagus dia punya bisnes. Buat arca besar macam ni, boleh buat tarikan pelancongan. Tak ada buah pun. Ni ada sebiji buah. Ini motor cukup besar. Okey, kita cuba naik. Macam mana nak naik? Okay, ni saya dengan motor cukup besar, tapi pemandangan daripada jauh tak boleh nak, lepas tak ada orang nak ambil. Alright. Dia orang beritahu kat atas ni biasa kapal terbang lalu. Satu kapal terbang pun tak lalu ni. Di sini kita dapat dijamu buah
oleh pihak pengurusan taman ni. Terima kasih Encik ya. Kasih buah. Tak ada masalah. Boleh kasih warna putih punya. Aku kuning kah? Kuning ni hari ini kita tak ada sampel sini. Ini kuning kena minta kat luar sana. Oh yo. Luar sana ada sampel Oh, kat sana. sampel. Itu kuning dia rasa dia special sikit. Wah. Dia rasa special lagi, dia production rendah, rasa kuning tu mahal sikit lah. Oh. Tapi hari ini kita ada lah, ada jual boleh beli lah. Waduh, ini ya.